korang. Cantik kan hasil daripada para pelajar kita. So nak bagi tu kat korang, hari ni punya tema kita ada macaron dan juga mama carry. So kalau nak tahu hasil semua para pelajar kita, tengoklah video ni. Fasiliti yang terdapat dekat sini semuanya lengkap korang macam yang korang tengok ni. So, sangat memudahkan proses pembelajaran para pelajar kita. Dekat sinilah para pelajar kita didedahkan dengan pelbagai teknik untuk menghasilkan macaron ni korang. Nak buat macaron ni bukan mudah tau. Memerlukan cara yang betul, kalau tak tekstur dia merekah dan tak cantik. Nak masak pun perlu happy tak korang. Barulah otak tu berkembang jadi kreatif. Macam yang korang nampak ni, macam-macam bentuk diorang buat. Comel kan? Tak lama lagi, tiba masa untuk diorang plating. Jadi mereka akan hias cantik-cantik hasil menu mereka hari ni. So cantik tak hasil macaron yang dah dibuat oleh pelajar kita? Of course cantik. Sebab kat sini diorang memang dah diajar macam mana nak hasilkan macaron yang memang cantik korang. So kalau korang yang dah habis tahap 2, tahap 3, tak kisah daripada kolej swasta ke, kerajaan ke, yang tengah tunggu SPM tu, jomlah masuk sini sebab IPT Skill sedang menunggu anda.